Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan pembicaraan kita, insya-Allah, untuk kita membicarakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dikumpul dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pada hadis yang ke-26. Setelah kita selesai tempoh hari membicarakan hadis yang ke-25 tentang bagaimana para sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketidakupayaan mereka untuk menyaingi beberapa orang sahabat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan harta benda. Jadi ada sahabat yang mengadu kepada Nabi tentang bagaimana mereka terbatas dalam mereka untuk mencari pahala keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjawab bahawa seluruh hidup manusia ini, seluruh hidup hamba Allah ini seandainya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah merupakan peluang-peluang yang telah disediakan oleh Allah untuk kita mendapat ganjaran dan untuk kita mendapat pahala. Jadi hadis yang ke-26 ni juga adalah hadis yang juga turut diriwayatkan oleh Imam Muslim, selain daripada Imam Bukhari, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nas alaihi sadaqah, kula yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu tayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memang kita semua kenal insya-Allah sebagai sahabat yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam yang digolongkan sebagai apa nama istilahnya, lupa pula saya. Ahlu apa? Ahlu Suffah. Ahlu Suffah. Bukan Ahlu Zimmah. Ahlu Zimmah tu benda lain. Ahlu Suffah. Yang kalau kita masuk Raudah tu ada pentasnya kan, sebelah kiri tu, masuk pintu tu sebelah kiri tu. Yang ditinggikan itu adalah tempat Ahlu Suffah. Ini di dalam masjid Nabi SAW. Jadi Ahlu Suffah ni adalah mereka yang sentiasa menyibukkan diri bersama dengan Nabi dalam majlis-majlis ilmu, dalam majlis-majlis pengajian baginda Rasulullah SAW. Cuma ramai ahli Suffah ni sebenarnya, tapi yang terkenal, yang masyhur antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana kebanyakan pengumpul-pengumpul hadis dia meriwayatkan hadis melalui Abi Hurairah, berbanding dengan ahli Suffah yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dengan hadis yang ke-25 ni dia tidak jauh bezanya dari segi maksud. Apa kata Nabi? Kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah.
Tiap-tiap anggota daripada manusia itu adalah sedekah. Adalah peluang untuk kita membuat sedekah ataupun mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatlu'u fihi syamsu, yang mana setiap kali matahari terbit, maka ia adalah suatu peluang untuk anggota-anggota kita ini membuat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'dilu baina sunaini sadaqah, dan berlaku adil di antara orang yang berbalah ataupun yang berselisih faham itu juga adalah sedekah. Memberikan nasihat, memberikan tunjuk ajar, memberikan panduan kepada orang yang sedang berbalah, sedang berselisih faham, itu juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, dan seorang yang menolong seorang lelaki yang lain untuk walaupun mengangkat barang naik ke atas binatang, yakni kenderaannya, atau engkau menolong mengangkat baginya barang-barang ke atasnya, juga adalah sedekah. Pertolongan yang kita berikan kepada sahabat kita, hatta pertolongan hanya mengangkat barang sahaja ke atas kenderaan atau dalam kenderaan dan sebagainya, itu juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan perkataan-perkataan yang baik yang keluar daripada seseorang itu juga adalah sedekah. Perkataan yang suka kita dengar, perkataan yang menyenangkan hati, itu juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah, dan setiap daripada langkah yang mana kita melaluinya itu untuk kita mengerjakan solat juga adalah sedekah. Jalan kita nak ke surau untuk kita berjamaah, itu juga adalah sedekah. Atau pergi ke tempat-tempat yang baik, itu juga adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariq sedekah, dan mengalihkan ataupun membuang perkara-perkara yang boleh menyakiti orang lain daripada jalan raya, itu juga adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, dan ada pula hadis yang lain yang hampir sama dengan maksud hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abil Aswad Ad-Dailami daripada Abi Dzar, dan yang dikeluarkan oleh Al-Bazzaz daripada riwayah Abi Salih dari Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bukan hanya satu-satunya hadis yang memperkatakan tentang peluang kita untuk melakukan sedekah untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dah terangkan kenapa Nabi SAW menggunakan perkataan ataupun istilah sedekah ini di dalam hadis-hadis ini yang seumpamanya ini. Kerana sedekah itu pada asasnya ialah pemberian, pemberian yang disasarkan untuk memberikan manfaat kepada yang menerima. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan berkenaan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini bukan memberikan manfaat sahaja kepada orang yang menerimanya, pertolongan dan sebagainya, tetapi yang lebih penting dia memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Jadi sebab itu Nabi menggunakan istilah sedekah di sini sebagai suatu petunjuk betapa dia memberikan manfaat kepada orang yang melakukan. Nilai hadis ini terletak pada peribadi seorang manusia. Hadis ini bercakap tentang bagaimana kepribadian tingkah laku kita ini dapat memberikan manfaat kepada pelakunya, iaitu anggotanya, perbuatannya juga ada nilai dalam pandangan dan falsafah agama. Kerana
sesungguhnya segala perkara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anggota yang telah dikurniakan itu adalah suatu cara ataupun suatu peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang bererti nilai itu mesti dihargai sepenuhnya menurut pengajaran yang diajarkan agama dengan mempergunakan penilaian itu sesuai dengan tuntutannya. Mesti dihargai, mesti disyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Dengan cara menggunakan segala nikmat-nikmat berkenaan sesuai dengan keredaan, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia memberikan nilai, barulah dia menunjukkan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atas setiap kurniaan, atas setiap anggota yang telah dikurniakan oleh Allah. Jadi jangan sia-siakan. La in syakartum la azidannakum, kan kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat aku. Bersyukur dalam arti kata menggunakan sesuai dengan kehendak, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa sahaja. Bukan sahaja anggota badan kita, bukan sahaja pemikiran kita, bukan sahaja kudrah kita, tenaga kita dan sebagainya, tetapi segala perkara yang diberikan Allah itu adalah merupakan nikmat. Merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Dan cara orang yang beriman bersyukur adalah menggunakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara sedekah atas dirinya, sedekah untuk diri ini apa maksudnya? Rasulullah menerangkan pada hadis tersebut mengenai perkara sedekah atas diri sendiri, iaitu tiap-tiap anggota dari manusia menjadi sedekah atasnya setiap hari apabila terbitnya matahari. Macam sebutkan tadi bahawa anggota tubuh badan kita adalah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebajikan, untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Perkataan anggota yang dimasukkan di sini diterjemah dari perkataan Arab, iaitu sulama. Menurut ahli bahasa, sulama adalah nama bagi sebahagian tulang unta yang kecil-kecil. Kemudian dikatakan pula kepada tulang manusia dan lain-lain. Jadi bahasa Arab ni dia ada suatu seni yang dinamakan sebagai balaghah. Walaupun asalnya istilah sulama itu digunakan adalah nama bagi tulang-tulang yang kecil di dalam unta, tetapi yang dimaksudkan di sini bukanlah tulang unta tu, tetapi tulang ataupun anggota manusia, anggota badan kita. Ada pula yang mengatakan sulama itu tulang di tepi tangan dan kaki. Mana apalah. Kita bukan nak bincang hal balaghah, tetapi apa yang dimaksudkan adalah anggota-anggota tubuh badan manusia. Daripada yang kecil sehinggalah yang besar, daripada yang kata apa? Yang rapuh dengan yang kuat. Kalau rapuh dan kuat lah. Tengok osteoporosisnya tingkat mana kan. Tapi semuanya ada fungsi, semuanya adalah peluang untuk kita bersedekah, untuk mendapat faedah, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama perubatan mengatakan bahawa sekalian tulang pada badan manusia itu ada sebanyak 240 tulang. Ini ulama dulu lah kot. Sekarang ni ada berapa? Siapa belajar anatomi? Ada berapa tulang kita? Siapa ambil STEM dulu, kelas biologi? Siapa? Saya tak ambil. Saya ambil sains je. Banyaklah tulang manusia kan. Ada pula yang mengatakan tulang itu ada sebanyak 360. Ada
Ada yang dapat dirasakan ada sebanyak 265 tulang. Ikutlah berapa-berapa banyak sedang bahagiannya kecil-kecil lagi halus. Maka mungkin tulang inilah yang dikatakan pada hadis berkenaan. Lebih-lebih lagi mengingat pengertiannya yang asal ialah nama bagi sekecil-kecil tulang. Jadi semua tulang-tulang badan kita, semua anggota badan kita adalah peluang untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita gunakan tulang-tulang itu untuk kita membuat kebajikan. Jangan tanya saya lah, adakah Allah memberikan pahala mengikut bilangan tulang yang kita gunakan untuk buat kebajikan itu? Wallahu a'lam. Itu hak Subhanahu Wa Taala. Pondar kata wa yudha liman yasha, kata Allah kan. Allah memberikan ganjaran, akan menggandakan itu mengikut apa yang dikehendaki. Nabi dalam hadis ini mengaitkannya dengan tulang. Mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Perbuatan baik, perkataan-perkataan baik yang kita lakukan itu memang akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jumlah anggota yang tersebut menghasilkan berkah bagi seorang manusia setiap hari. Peluang untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja matahari terbit, pada waktu subuh, ke itu peluang yang diberikan Allah. Sebab apa? Masa itulah manusia mula untuk melakukan perbuatan, mula melakukan pekerjaan. Maka tiap kali matahari terbit, maka datanglah peluang yang baru kepada kita untuk kita melakukan kebajikan. Sebab itu kita dianjurkan untuk baca doa. Kalau terkejut tengah malam pun dianjurkan untuk bertasbih. Kalau kita tak nak tahajud lah kan, tak mampu nak tahajud, sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya bangun tu kita bertasbih, bertahlil sekejap sebelum kita buang air dan kita tidur sekali. Jadi semuanya adalah peluang. Hatta sebenarnya tidur manusia itu juga adalah peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita membuat ibadat. Tapi kena tidur mengikut aturannya lah, mengikut adabnya. Doa sebelum tidur dan sebagainya, kul banikan oleh Nabi SAW, supaya tidur kita tidur yang terjaga. Sebab tidur kita tidur yang terjaga, tidur yang tidak kita mengalami mimpi-mimpi yang pelik dan sebagainya, tidur yang memberikan manfaat. Ini semuanya adalah peluang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah? Tak susah sebenarnya nak buat pahala. Nak dapat redha Allah pun tak susah. Hatta duduk di surau kan, mendengar kuliah, menunggu sampai waktu terbitnya fajar, terbitnya matahari. Kan waktu duha, kemudian sebagainya, itu adalah peluang yang Allah beri untuk kita mendapat sedekah ataupun mendapat pahala yang besar, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sedekah adalah bagi diri anggota yang sebanyak itu pada tiap-tiap hari. Dia tahu sedekah. Kalau tahu, memang semuanya akan di lubuk pahala bagi manusia. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW juga turut bersabda yang maksudnya, bagi seorang manusia ada sebanyak 360 tulang atau 26 sedekah
atasnya pada tiap-tiap. Mereka bertanya, bagaimana orang ada dapat ataupun tidak mampu? Nabi berkata, ia menyuruh dengan kebaikan dan melarang dari kejahatan. Mereka berkata, bagaimana orang yang tiada upaya? Nabi menjawab, ia boleh mengangkat, yakni membuang tulang di jalan. Mereka berkata, bagaimana pula orang yang tiada kuasa? Nabi berkata, hendaklah menolong orang yang dhaif. Mereka berkata lagi, ia tiada kuasa juga? Rasulullah berkata, hendaklah ia berhenti dari melakukan kejahatan terhadap manusia. Itu hadis ini mengatakan bahawa semua perkara yang kita adalah peluang Allah. Tak mampu nak bergerak, berkata baik juga adalah sedekah. Tak mampu buat apa-apa, tak mampu nak bagi, nak menolong orang, tak mampu nak berkata baik, ialah sebab bisu pun mungkin peluang untuk kan perkara yang baik. Itu peluang untuk kita dapat pahala. Niatkanlah berhenti bukan maksiat kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta berhenti dari melakukan kezaliman terhadap manusia lain, terhadap makhluk yang lain juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak apa, anjing sengaja nak pegang tu, tahan jangan. Nabi tak suruh dapat pahala. Kalau kita buang sampah, tak buang sampah, boleh. Ini buang sampah ni Nabi tak suka. Membuat kotor Nabi tak suka. Dapat pahala. Apa lagi? Semualah perkara. Kalau kita berhenti pada melakukan sesuatu yang mesti orang lain, adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat pada larangan Allah, kita kaitkan pada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita baca doa iftitah tu, kita kena hayati. Allah dah susun dah kita tu 5 kali kan. Sangat-sangat dianjurkan membaca bersungguh-sungguh. Sebab dalamnya adalah niat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya segala perkara yang kita lakukan ini hanya kerana Allah. Barulah kita sentiasa teringat janji-janji kita kepada Allah. Kalau kita sekadar tanpa kita menghayati itu, burung kakak tua. Hidup berapa lama dah? Nah, 54. But my birthday is around the corner. Iklan. Kan? Contoh. Muda lagi. Start sembahyang sempurna umur berapa tahun Dah berapa tahun? 10 tahun kot. 10 tahun. Dah jam berapa tu? 10 tahun. Dah jam 4. Dah 44 tahun. Takkan kita punya tahap solat kita masih sama dulu kan? Jadi kena improve lah. Kena improve. Kena faham. Itu contoh saya lah. Saya tak mengatakan siapa-siapa. Tapi kita kena sentiasa memperbaiki amal perbuatan kita. Sesuai dengan usia kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata sebaik-baik
Manusia itu ialah apabila di masa mudanya menggambarkan masa tuanya. Atau kama qala. Saya tak ingat matan. Orang yang baik ini adalah orang yang muda tetapi perbuatannya adalah macam orang tua. Bukan jalan bongkok. Bukan maksudnya jalan bongkok. Apa tu, cakap tergagap-gagap dan sebagainya. Maksudnya penuh dengan berhati-hati, kan? Fikir panjang. Itu maksudnya. Nak buat sesuatu fikir panjang, ada manfaat ke tidak? Ini dapat pahala ke tidak? Ataupun dapat dosa saja. Itu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja maksudnya hanya orang muda, tetapi orang tua juga. Orang tua yang berfikir, bertindak macam orang tua. Jangan bertindak macam orang muda. Pada hadis yang lain pula, Nabi pernah bersabda yang maksudnya bahawa sejak pagi-pagi lagi tiap-tiap anggota salah seorang kamu menjadi sedekah. Pada tiap-tiap tasbih sedekah, pada tiap-tiap tahmid sedekah, pada tiap-tiap tahlil sedekah, pada tiap-tiap takbir juga adalah sedekah. Suruhan ke arah kebaikan adalah sedekah, mencegah kejahatan adalah sedekah, dan memadai dari yang demikian itu oleh 2 rakaat solat duha yang didirikan. Ini macam hadis yang ke-25. Fi kulli tahlilatin sadaqah wa fi kulli takbiratin sadaqah ila akhir. Ila akhir al-hadis. Semua perkara yang kita lakukan adalah peluang untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi mengkhususkan kepada solat duha. Solat duha 2 rakaat. 2 rakaat je tapi payah untuk kita buat, kan? Sebab waktu kerja, kalau hujung minggu tu waktu memang kita nak lajak lepas subuh tu sampai tengah hari. Itu waktu-waktu yang susah. Nampak mudah tetapi susah untuk kita lakukan. Dan kalau kita boleh paksa diri kita, kalau kita boleh berazam, kalau kita boleh bersungguh-sungguh untuk melakukannya, itu adalah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dengan menggunakan segala anggota untuk kebaikan, tegasnya untuk perkara-perkara yang diharuskan agama sebagaimana yang dihuraikan pada hadis berkenaan adalah merupakan amal sedekah dari diri sendiri untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kita buat ni bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, tetapi untuk diri kita. Peluang untuk kita dapat kebaikan untuk diri kita sendiri. Solat kita, kan, perkataan kita, perbuatan kita, kebaikan kita yang kita lakukan bukan untuk membantu orang lain, walaupun pada dasarnya begitu, pada luarannya begitu, tetapi sebenarnya dia kembali kepada diri kita sendiri. Macam sedekah duit yang kita berikan, kan, kat mana-mana lah, kat tepi jalan ke, nak sedekah ke masjid ke, sedekah ke sekolah ke, sedekah ke yayasan-yayasan kebajikan ke. Zahirnya kita nampak orang tu yang dapat manfaat, tetapi sebenarnya itu adalah manfaat untuk diri kita. Harta kita yang sebenarnya itu dia, yang kita akan bawa, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu. Tetapi lazimnya, kan, kita nampak duit tu macam hilang, tak memberikan manfaat. Orang kata kalau dekat surau RM1 nampak kecil, 100 nampak besar. Sebab kita nampak 100 melayang pergi ke surau. Tapi kalau pergi pasar raya 100 kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita dapat manfaatnya kat situ, kan. Boleh makan apa 100? Lobster. Kan. Pergi Roshamat beli apa king lobster, king crab, king crab, kan, kakinya 700 lebih. Tengok je dah, kan,
berangan-angan. Ni aku pegang ni, aku sedang makan ni. Cukup dah tu. Dapat manfaat secara langsung. Tu kita kata kita tak terasa apa-apa. Tapi bila kita nak sedekah dengan jumlah yang sama, itu nampak besar. Sedangkan itulah sebenarnya harta yang akan kita bawa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah untuk orang lain, sebagaimana telah diketahui bahawa di antara sedekah itu ada dalam bentuk adalah untuk diri sendiri dan ada pula untuk orang lain, artinya manfaatnya untuk orang lain, untuk orang itu, dan pahalanya bagi orang yang melakukannya. Jadi dia memberikan manfaat bukan sahaja kepada yang membuat, tetapi kepada yang menerima. Jadi maksudnya kalau kita berikan untuk orang lain mendapat manfaat, ganjarannya adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding kalau kita melakukan kebajikan hanya untuk diri kita sendiri, macam berzikir, bertahlil, itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan kebaikan dan dapat manfaatnya orang lain, maka ganjarannya adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah untuk diri sendiri ialah seperti mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, datang ke masjid dan solat 2 rakaat duha. Itu semua untuk diri kita sendiri. 2 rakaat solat duha adalah mencukupi dan menepati amal yang lain yang disebut sebelumnya. Maksudnya segala bentuk solat-solat sunat. Itu semua untuk diri kita sendiri. Kerana orang lain tak dapat manfaat. Yang dapat manfaat kita sendiri. Kerana dalam solat digunakan segala anggota badan untuk ibadat dan taat. Dan penggunaan ini berarti mencukupi untuk membuktikan tanda syukur atau sedekah yang dikehendaki dari anggota-anggota tersebut. Segala perbuatan ibadat-ibadat yang hanya untuk manfaat diri kita sendiri, itulah yang dimaksudkan dengan sedekah tadi. Sebab kita dapat apa yang kita lakukan. Kita dapat ganjaran pahala hasil daripada ibadah yang kita lakukan. Adapun sedekah untuk orang lain ialah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah pada hadis, iaitu engkau berlaku atau bersikap adil antara dua orang yang berbalah atau bersengketa, menjadi pendamai. Itu juga adalah sedekah. Cuma sedekah dalam bentuk berkenaan bukan hanya manfaat untuk diri kita, tetapi manfaat yang diterima oleh orang lain. Dalam usaha mendamaikan antara keduanya demi kebaikan bersama, jauhilah dari maksud mencari faedah diri sendiri di sebalik usaha tersebut atau memihak untuk suatu keadaan dan pengaruh sehingga orang atau pihak yang tidak benar sedang yang bersalah menjadi benar. Jadi perbuatan mendamaikan itu adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang viral sekarang ni kan, tak payah ulas lah kan, faham. Jadi saya dah tak payah ulas. Nanti kata masuk politik pula kena gam lah. Apa sahaja, apa sahaja. Kalau kita boleh berdamaikan hatta antara dua orang kafir pun, apa masalahnya? Kan bagus. Kan? Daripada bergaduh, jadi dapat berdamai, dapat faedah semua. Inilah keadilan yang mendatangkan kebaikan. Kerana perbuatan tersebut mendatangkan kebaikan. Mendamaikan orang yang berbalah ini mendatangkan kebaikan. Yang menyebabkan berpahala atau menjadi sedekah. Tetapi perkara ini adalah payah. Memang susah. Kata Imam Nawawi memang susah. Menurut apa yang dikupas oleh Dr. Mustafa ni kan, memang susah. Nak jadi orang yang adil ni susah. Hatta anak-anak kita yang bergaduh, kita nak leraikan pun, kadang-kadang kita tidak berlaku adil. Kadang-kadang kita tidak berlaku adil. Sebab itu Allah kata
Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nak kahwin banyak boleh, tetapi wa in khiftum, kata Allah, kalau kamu takut bahawa kamu tidak boleh berlaku adil, seorang pun cukuplah. Jadi seorang dia tak ada masalah, adil tak adil, di antara dua pihak. Jadi ia adalah satu yang payah, dan sebab itu ganjarannya juga adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana manfaatnya akan berleretan, akan tersebar kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Adapun perkara yang senang dan dapat dilakukan oleh semua orang ialah sebagaimana yang dipaham daripada perkataan Nabi, iaitu menolong seorang lelaki untuk menaikkan dia ke atas binatang kenderaannya ataupun saja yang dijadikan alat perjalanannya seperti sampan, kapal dan sebagainya. Ini bantu orang untuk naik atas kenderaan, tolong bukakan pintu, kan, tolong tidak parking kat tempat yang tak sepatutnya, samalah tu. Ya. Tolong apa lagi? Letak kenderaan tidak menyusahkan orang lain. Tidak melawan arus. Kalau nak parking ke, kalau nak berjalan ke dan sebagainya. Itu semua adalah yang berkaitan dan mudah untuk dilakukan sebenarnya. Berbanding tadi yang pertama, nak mendamaikan dua pihak tadi, kan. Atau engkau menolong mengangkat barang kepunyaannya ke atasnya untuk memudah dan menyenangkannya, tolong angkat barang dan sebagainya. Atau engkau menolong orang lain dengan apa sahaja yang membawa kepada kekurangan kesusahannya, buat apa sahaja yang dapat meringankan beban orang yang sedang menanggung beban orang lain, mudahkan. Parking cara yang baik itu adalah memudahkan orang lain, di tempat yang sepatutnya memudahkan orang lain. Jangan parking dekat laluan walaupun kita kata ada laluan lain. Baru-baru ni saya kena, patutnya dia kat tempat parking tu adalah lorong untuk kereta pergi ke belakang. Kita dah laju je, kan, tiba-tiba ada kereta, dah tak boleh dah, paksa undur balik, pergi cari jalan lain. Itu kan dah mendapat memberi peluang untuk kita dapat dosa. Nampak simple je, lah parking je pun. Itu adalah peluang sebenarnya untuk kita dapat pahala. Memanglah susah nak cari parking ni, susah kan, ke masa-masa yang tertentu. Tapi kesusahan itulah yang akan dapat ataupun yang akan menjana pahala kepada kita. Bersusah-susah untuk menyenangkan orang lain dan sebagainya. Inilah perbuatan pertolongan yang menjadi sedekah untuk faedah orang yang lain, tetapi pahalanya kembali kepada orang yang menolong. Yang kedua, perkataan yang baik, yang faedah walaupun sepatah dua perkata itu pendek lagi ringkas tetapi bernas. Perkataan yang baik, dan di antara perkataan yang baik itu ialah mengucapkan salam dan menjawabnya, memberi nasihat dan teguran yang membina dan sebagainya. Apa sahaja yang mana orang suka kita ucapkan, orang suka dengar, maka itu adalah perkataan yang baik. Sebab itu mengumpat itu tidak baik, sebab mengumpat itu dia mencaci, menceritakan keburukan orang lain dan sebagainya. Itu tidak baik. Ataupun memperlekeh-lekehkan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, itu juga adalah suatu dosa sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita hanya berkata-kata perkataan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi, kan. Nak bercakap, cakap benda yang baik. Tak mampu nak bercakap benda baik, diam. Dah tak ada idea nak cakap apa ni. Nasihat tak tahu, apa semua tak tahu, kan. Tapi nak masuk juga dalam chatting group, diam. Nak masuk juga dalam perbuatan orang ataupun perbualan orang, tak boleh nak bercakap baik, diam, dengar aja.
Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengucapkan perkara yang sia-sia, sesuatu yang mendatangkan kemarahan, menyinggung hati dan perasaan dan sebagainya. Inilah perkataan yang menjadi sedekah di samping memberi faedah kepada orang lain serta menambah ikatan persahabatan. Kerana perkataan yang baik ini dia berfungsi untuk mengeratkan silaturahim. Orang suka untuk berdamping dengan kita kerana kita tak bercakap perkara yang menyakitkan hati, yang menguris perasaan dan sebagainya. Tiap-tiap langkah, yang ketiga, tiap-tiap langkah kaki atau anggota yang engkau berjalan ke masjid untuk beribadah atau meramaikannya ataupun mengimarahkannya untuk membuktikan ketaatan juga adalah sedekah. Berjalan ke majlis ilmu, berjalan untuk mencari rezeki, berjalan untuk apa sahaja yang mendatangkan kebaikan, itu juga adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena niatkanlah. Yang paling mudah bismillahirrahmanirrahim. Cukup lah. Tuan bismillah. Nak start kereta bismillah. Nak buka pintu kereta bismillah. Nak duduk bismillah. Saya ada seorang sahabat yang memang kita akan dengar dia akan sentiasa bismillah. Dia dah pencin pengetua SMK, pengetua Sungai Besar, SAM Sungai Besar. Saya kenal dia daripada sekolah menengah. Memang tak putus baca bismillah. Orangnya kecil je, kecil, hitam. Hitam lah, bandingkan saya dia hitam lagi. Tapi tak berhenti, mulut dia tak berhenti. Tu saya tabik lah dengan dia. Sepanjang saya bersahabat, sepanjang saya berjalan dengan dia, bergaul dengan dia, semua je bismillah. Tarik kerusi bismillah, duduk bismillah, semua bismillah. Hebat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk dia terus beramal dengan perkara berkenaan. Yang keempat, engkau membuang atau menghilangkan apa sahaja bahaya yang berada di pertengahan jalan, sama ada duri, kaca, kayu maupun binatang dan najis, untuk menyenangkan orang-orang yang menggunakan jalan berkenaan juga adalah sedekah. Nabi berkata dalam hadis yang lain, imatatul adza anit tariq, buang benda-benda yang menyakitkan daripada jalan, itu juga adalah sedekah, adalah pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita menahan diri kita daripada meletakkan perkara-perkara yang sedemikian dari atas jalan, maka dia juga jadi lubuk pahala. Boleh jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tu saya katakan tadi, buang sampah kan daripada kenderaan. Kita kata mana ada menyakitkan orang kan. Tetapi menyusahkan orang yang nak menyapu. Kan? Menyusahkan majlis bandaran. Terpaksa naikkan cukai, dan naik cukai kita bising pula. Tapi siapa yang nak sapu? Siapa yang nak kerja menyapu tu? Kita pun tak mahu. Tapi kita buat sampah. Jadi itu juga adalah peluang untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak mudah. Mencacatkan pandangan, kebersihan dan sebagainya. Kalau kita boleh tahan diri kita, itu juga adalah sedekah. Nak mengata tapi takut nak mengata. Tapi itulah yang kita nampak. Hatta di Masjidil Haram pun. Di Mekah, di Madinah tak nampak sangat. Mekah penuh je sampah kan. Saya daripada Misfalah tu nak pergi masjid 1.4 km. Sepanjang-panjang tu ada 5-6 tempat orang bagi air percuma kan. Lepas minum buang tepi jalan. Sebelah tu ada tong sampah. Kita tak tahulah kata. Ke ada orang kafir duduk situ? Tak ada rasanya kan. Mana orang Mekah boleh masuk orang kafir? Orang kita je lah semua. Di budayanya
Tak tahu dah jadi budaya ke apa. Tapi malulah. Adalah 2-3 orang Jepun lalu. Dia pun tak larat lagi dah nak kutip sampah. Masuk kita dah tak larat dah. Bayangkan lori besar-besar kan. Semua bagi air sabil. Tapi buang kat tepi-tepi tu juga. Di mana sabda Nabi an-nazafatu minal iman. Itu aja dah boleh kita membuat penilaian terhadap kadar iman kita. Mudah-mudahan kita terpelihara lah daripada perkara-perkara berkenaan. Sebab yang menjadi mangsanya ataupun yang mendapat gambaran buruknya adalah agama kita sendiri. Ini semua adalah sedekah yang mana manfaatnya kembali kepada diri dan kepada orang lain. Yang demikian tidaklah dianggap percuma segala perbuatan itu. Bukan sia-sia. Manfaat walaupun kecil tu bukan sia-sia. Manfaat bagi makan kucing kat surau ni kan, tu bukan sia-sia. Tapi perbuatan membuang kucing dekat surau tu, tu tak apa Ustaz, bagi peluang kepada orang yang nak basuh beraknya siapa kan. Tu tak tahu dah tu. Saya pulangkanlah kepada mereka yang melakukan perbuatan berkenaan. Bukan tuan-tuan lah, saya tahu orang lain kan. Kalau tuan tidaklah kot, sebab tuan-tuan duduk buh sampai tu takkan buat benda-benda tu kan. Tapi bagi makan, alhamdulillah, tu pun sedekah juga. Bagi makan selepas ini sarapan pagi juga sedekah juga. Jadi penuhkanlah tabung untuk makan kita tu kan. Jadi semuanya itu adalah untuk kita mendapat pahala. Kepada kawannya untuk menyempurnakan janjinya dalam suatu memenuhkan berjanji jumpa sana dekat mana dan sebagainya. Kerana itu pelanggan demikian pula kebaikan budi seorang dengan menipu atau melanjutkan masa pembayaran hutang seorang kerana kepayahannya juga adalah sedekah. Meringankan beban. Maksudnya meringankan beban. Sahabat kita berhutang, kita lanjutkan tempoh bayaran sebab dia tak mampu. Itu juga adalah peluang pahala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah dikenakan Rasulullah dikatakan Rasulullah dengan sabdanya, man anzara mu'siran falahu kullu yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dainu fa idza halla ad-dainu fanzarahu falahu bi kulli yawmin bimithlihi sadaqah. Barang siapa yang menempuh seorang yang payah, maka baginya sedekah pada tiap-tiap hari sebelum sampai masa pembayaran hutang itu. Kemudian apabila sampai masanya lalu ditempuhkannya lagi, maka baginya sedekah yang seperti itu pada tiap-tiap hari. Ini maksudnya menyenangkan kepayahan yang sedang dihadapi oleh orang lain, oleh sahabat kita dan sebagainya. Jadi peluang untuk buat pahala itu banyak tuan-tuan. Cuma atas kita untuk sama ada kita buat ataupun sebaliknya. Tetapi itu ialah nafsu kan. Aku tak kira ini hak aku nak juga. Kita selalu mementingkan diri sendiri. Sedangkan ihsar itu mengutamakan orang lain itu adalah suatu nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pernah dengar tentang kisah 3 orang sahabat yang akhirnya 3-3-nya syahid. Sebab apa? Sebab perbuatan ihsar mereka, mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dan akhirnya ketiga-tiganya
dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Maka kita juga kena menanamkan sifat ihsan, kan? Sifat ihsar pula, minta maaf. Alif ya sin sa alif ra, ihsar. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Tu saya percaya semua kita dah ada nilai tu. Cuma kita kena bugarkan. Kita semua dah ada, sebab kita semua dah jadi bapa, kita semua dah jadi isteri, ada isteri, kan? Lagi-lagi yang ada 2 isteri, 3 isteri, yang pernah beristeri, yang akan beristeri lagi, itu semua ada nilai ihsan. Cuma kita kena bugarkan, kita kena perluaskan, supaya kita mengutamakan orang lain juga, hatta kepada orang yang kita tidak kenali. Lazimnya kita ihsan kepada orang yang kita kenal, kan? Sebab kita sayang, sebab tanggungjawab dan sebagainya. Tetapi kita jarang nak fikirkan ihsan itu kepada orang lain yang tidak kita kenali, apatah lagi kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Sedangkan itu adalah tingkat tinggi daripada akhlak-akhlak Islamiah. Itu tadi yang saya sebut, hatta parking sebagai contoh, kan? Parking, buang sampah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini memberikan manfaat. Kita sedar dan juga lebih bersemangat untuk kita melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kebaikan itu jika tidak hanya tertumpu kepada diri kita dan melibatkan kebajikan orang lain, maka ganjarannya adalah lebih besar Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.